Assalamualaikum and hi everyone. Kami, pelajar UiTM Space, program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengajian Islam, tahun 1 ingin mengulas tugasan yang bertajuk Amalan Terbaik Sekolah dalam subjek Profesionalisme Guru. Seperti yang kita tahu, sekolah adalah tempat atau institusi yang di mana proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara formal untuk para pelajar memperoleh ilmu, kemahiran dan nilai-nilai murni. Jadi, mari kita saksikan isi-isi yang akan diulaskan. Di sekolah, PDP hanya berpusatkan kepada murid. Itulah aktiviti ataupun perjalanan PDP yang terbaik. Jadi, kita sebagai guru akan menjadi pembimbing dan penyelia kepada murid-murid, yang mana guru perlu memantau bagaimana PDP yang dilaksanakan di dalam kelas. Jadi di sini, PDP yang berpusatkan murid memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir pada aras yang tinggi, iaitu hebat. Kemahiran berfikiran aras tinggi. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu aspek yang sangat penting di dalam sesebuah sekolah. PDP yang berkesan akan memberi kesan kepada murid bukan sahaja dari segi akademik, malah ia akan memberi kesan dari sudut sahsiah dan kemahiran insaniah. Seterusnya, amalan baik di sekolah ialah melibatkan jalinan antara ibu bapa dan komuniti. Ibu bapa digalakkan untuk terlibat dalam aktiviti di sekolah seperti mesyuarat PIBG, gotong royong dan juga majlis-majlis yang dianjurkan oleh sekolah yang melibatkan antara sekolah dan juga ibu bapa. Komuniti pula melibatkan antara program sahsiah, kerohanian dan program dan kebajikan murid dalam kerjasama masjid, pertubuhan dan juga agensi yang berkaitan. Jalinan ini perlu kerana bagi membentuk pelajar sentiasa berakhlak mulia, berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Sekolah ini juga menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif, selamat dan berdaya saing dengan kemudahan yang lengkap serta prasarana yang terancang. Kawasan sekolah juga sentiasa dijaga kebersihannya dan dihiasi dengan landscape hijau yang mewujudkan suasana tenang dan selesa. Selain itu, persekitaran sekolah juga mencerminkan komitmen yang berterusan ke arah kecemerlangan dan pembangunan insan holistik. Okey, seterusnya pembangunan sahsiah dan kurikulum. Okey, tujuannya adalah untuk memberikan murid itu jati diri yang lebih unggul dan meningkatkan lagi disiplin serta nilai murni. Antaranya adalah aktiviti seperti sukan, Hari Anugerah Kecemerlangan dan juga pertandingan-pertandingan yang dilakukan di sekolah yang melibatkan murid-murid tersebut. Tambahan pula, dengan penyertaan aktiviti-aktiviti ini dapat meningkatkan potensi mereka sebagai seorang pelajar dan dapat mengharumkan nama sekolah. Seterusnya, dapat mengimbangkan emosi mereka, jasmani mereka serta rohani mereka apabila mereka berada di sekolah.